Assalamualaikum. Bersama kita legenda bola sepak negara yang mengetuai Harimau Melaya dan JDT ya. Saya ingin meminta sedikit ulasan daripada Tuan Syafiq Rahim selepas pertandingan MRSM SBP di Universiti Melaya bulan lepas. So MCKK telah berjaya ke peringkat akhir. Jadi saya minta sedikit ulasan daripada Tuan Syafiq ni berkenaan dengan persembahan pasukan MCKK secara keseluruhannya lah ya Tuan Syafiq. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih untuk bagi saya, untuk saya dari segi personal punya opinion, pendapat, MCKK adalah salah satu tim yang terbaik di kalangan SBP dan MISM. So yang kita tengok corak permainan, cara permainan dan pemain-pemain yang ada di dalam MCKK boleh dikatakan setaraf dengan PLD ataupun sekolah sukan yang ada di dalam Malaysia. Dan saya rasa ada lagi banyak untuk ditambah baik, penambah baik ataupun ada ruang untuk ditambah baik dalam pasukan. Dan saya tengok diorang boleh ikut apa yang mungkin coach-coach yang dia diajar dan ditrainingkan setiap hari untuk di-apply dalam match. So I'm quite impressed, dan saya rasa MCKK adalah akan dapat melahirkan lagi ramai-ramai pemain, dan saya naklah budak-budak yang berpelajaran education ni terus maju dalam sukan juga, dan itulah yang dikehendaki pun dalam negara kita ni, dalam Malaysia. Tak semestinya you bersukan you tak boleh belajar, dan tak semestinya you berpelajaran you tak boleh bersukan. So kita nak seiring dan melahirkan lagi lah educated footballer ni di masa-masa akan datang, untuk dia dapat choose yang terbaik dalam diri dia di luar dan di dalam gelanggang. Itu yang paling penting. Untuk tak kisah dia dari segi condition, dari segi nutrition, everything, you perlukan pelajaran tu untuk your performance sendiri. So satu pencapaian terbaik untuk pengurusan sekolah, coaches dan parents yang terlibat dalam menguruskan pemain-pemain dalam MCKK ni. So I hope, saya berharap dan semua orang berharap MCKK akan terus memaju jaya di masa-masa akan datang dan dapat melahirkan lagi pemain-pemain. Dan saya berharap MCKK adalah satu sekolah yang berplatformkan bola sepak dan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak di masa akan datang, insyaAllah. Okey, terima kasih Coach. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk semua pelajar-pelajar, dan kita sentiasa saling belajar sesuatu untuk meningkatkan prestasi, dan kita doakan Coach berjaya dengan cita-cita Coach dan apa yang Coach